النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ahmad Wahdi bin Ahmad Isha di atas bacaan doa tadi. Semoga majlis kita akan lebih diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Anak Cina main berlomba, nampak dari Tanjung Jati. Tuan umpama bunga yang kembang, sentiasa hidup di dalam hati. Meneruskan acara, majlis dengan sukacitanya mempersilakan yang berusaha. Wan Siti Afia binti Mat Ali, Guru Besar Sekolah Kemasan Jelah bagi menyampaikan ucapan aluan. Dengan hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Pengurusi Majlis yang sentiasa di dalam hati, dan semua murid-murid yang sentiasa di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang dihormati Constable Elwin Best Iwan Izem Road, Balai Polis Batu Kurau selaku pegawai perhubungan SK Jelai. Selamat datang diucapkan. Nilai macam sikit kena pusing tengok. Yang saya hormati Puan Nuria binti Ismail, Penangkanan Pentadbiran SK Jelai, Puan Azliana binti Abdul Aziz, Penangkanan SK Jelai, Ustaz Ihsan bin Ibrahim, Penangkanan Co-Curricular SK Jelai, Ahli Jawatankuasa Disiplin HEM, guru-guru yang saya kasihi dan murid-murid saya sayangi. Sayang awak semua. Sayang awak semua. Sayang sangat awak semua. Alhamdulillah, sihat hari ini. Bagaimana seorang pemimpin? Apa rasa awak hari ini? Tak ada kuat pun. Apa perasaan awak hari ini? Sebab apa seronok? Sebab nak dilantik menjadi pemimpin. Betul? Alfi? Sebab nak jadi pemimpin. Okey, tahniah saya ucapkan kepada pemimpin-pemimpin cilik yang akan dilantik pada hari ini. Tepuk tangan untuk diri awak semua. Okay. Hari ini adalah majlis pelantikan, majlis penyerahan wafikah pelantikan bagi pemimpin cilik SK Jelai. Cikgu ucapkan tahniah dan syabas untuk kepada semua pemimpin cilik yang dilantik. Dan saya nak bagi satu nasihat kepada awak semua. Watika itu bukan untuk kebanggaan. Watika itu adalah satu tanggungjawab. Watika itu adalah satu pembelajaran bagi awak untuk menjadi seorang pemimpin yang terbaik. Jadilah seorang pemimpin yang belajar dan terus belajar untuk menjadi pemimpin yang baik, yang sentiasa mengamalkan karamah insaniah, iaitu akhlak-akhlak yang terpuji. Menjadi contoh kepada orang lain di sekolah ini, kerana awak semua adalah esko. Tahu esko? Awak adalah yang diberi pertanggungjawabkan
untuk melaksanakan disiplin di sekolah dengan amalan-amalan yang baik mengikut disiplin yang telah ditetapkan di setiap sekolah, terutamanya di sekolah kebangsaan Celai. Berilah contoh yang terbaik. Yang pertama, pengawas sekolah yang berbaju apa? Biru. Angkat tangan pengawas sekolah baju biru. Semangat sikit angkat tangan. Pengawas sekolah adalah esko yang paling tinggi. Mereka perlu berjalankan tugas yang terbaik, beri contoh kepada pengawas-pengawas yang lain dan murid-murid yang berada di belakang sana. Kemudian pengawas pusat sumber yang berwarna hijau, angkat tangan. Pengawas sumber. Pengawas sumber, turun tangan. Menggalakkan murid-murid lain minat membaca. Pergi ke pusat sumber, beri contoh yang baik kepada yang lain. Ya, macam mana menjaga pusat sumber supaya sentiasa cantik, selesa dan senang untuk mencari buku untuk dibaca. Dan sentiasa kita cuba menambah ilmu dengan membaca buku. Pengawas apa? Saya pergi memakai baju apa? Kuning, angkat tangan. Saya pergi saya fikir, okey, tanya turun. Saya fikir ini adalah pengawas yang mengendalikan apa? Pusat ICT, makmal komputer, boleh bantu bilik media, bantu cikgu untuk memeriahkan pembelajaran dalam apa? Digital. Dengan cara digital, terutamanya menggunakan pelantar e-5. Jadi cikgu berharap semua murid akan cuba memahirkan diri dalam belajar melalui talian, terutama melalui pelantar e-5. Ni kena jadi pakar. Tunjuk yang lain. Boleh? Jagalah disiplin. Okey, seterusnya pengawas apa? Skim pinjaman buku teks yang memakai baju putih. Angkat tangan. Semangatlah sikit. Angkat tangan. Allah, bengkok. Sini lah. Sini. Malu dengan tuan polis ni. Konstable tengok, Allah tak semangat. Kau answer dulu. Okey, bagus tanya. Saya buat apa? Buku teks. Mereka ni menjaga buku teks awak. Jadi, beri sokongan kepada pengawas buku teks untuk menjaga buku teks. Sebab buku teks itu bukan awak sendiri yang punya. Buku teks itu bersama yang punya. SK Jelai semua murid akan menggunakan buku teks tersebut. Jadi jaga buku itu supaya orang lain boleh menggunakannya. Kemudian seterusnya pengawas pengawas susu. Ni anak susuan ni. Pengawas susu sekolah. Mana dia pengawas susu sekolah? 3 orang je ke? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tahniah pengawas susu sekolah. Mereka jaga kesihatan, tolong cikgu edarkan susu. Kemudian ketua dan penolong ketua darjah. Mana dia? Angkat tangan. Okey, tahniah. Ketua dan penolong ketua darjah bukan sekadar nama di dalam kelas ketua dan penolong. Mereka bertanggungjawab menjaga kelas, menjaga disiplin dalam kelas, mewakili cikgu. Semasa cikgu tak ada, dia tolong jaga kelas, tolong jaga kebersihan kelas sama, untuk supaya kawan-kawan dalam kelas itu boleh menjaga disiplin masing-masing. Itu ketua kelas dan penolong kelas. Oleh itu cikgu ucapkan selamat menjadi pemimpin cilik SK Jelai, kerana ini bertujuan untuk memberi penghargaan, pengiktirafan kepada awak semua
yang terlibat memberi sumbangan kepada sekolah dan pengurusan sekolah, ya. Inilah yang akan menjadi pemimpin pada masa hadapan. Seramai 27 orang pengawas sekolah, 24 orang pengawas pusat sumber, 18 orang pengawas cyberki, 9 orang pengawas SPBT, 6 orang pengawas susu, 10 orang unit amal surau. Ini 10 orang unit amal surau. Mana dia? Okey, tanya. Bukan sekadar nama unit amal, awak nanti diberi tanggungjawab untuk apa? Menjaga kebersihan surau dan menjaga keselesaan surau, serta bertanggungjawab mengajak kawan-kawan supaya dapat memeriahkan surau, ya. 8 orang ketua kelas, 8 orang penolong ketua kelas. Tanya. Dan semoga awak semua boleh melaksanakan tanggungjawab yang baik, ya. Pengawas sekolah yang pertama, ingat tanggungjawab yang cikgu beri. Tak payah cikgu panggil baru awak nak buat. Awak kena ingat apa yang telah disenaraikan dalam tugas-tugas, terutama ketua pengawas dan penolong ketua pengawas. Kena sentiasa mengawasi sahabat-sahabat yang lain supaya sentiasa melaksanakan tugas dengan baik. Barulah jadi pemimpinnya yang ni good ABC dengan amalan karamah insaniah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis melakukan ucapan penghargaan terima kasih kepada Bang Siti Azwar bin Mahdi di atas ucapan itu. Buah langsat di tepi kusut, mari dimuat di dalam peti. Besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Meneruskan acara, majlis dengan hormat taksirnya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Konstable Elvin Mat Iwan Ikamura, Pegawai Perhubungan Sekolah Kebangsaan Jelai, untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya merasmikan majlis pelantikan pengawas Sekolah Kebangsaan Jelai bagi tahun 2025. Dipersilakan. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang berusaha Puan Siti Alfiah binti Matali, Guru Besar SK Jelai, yang dihormati Puan Nurlia binti Ismail, penolong kanan pentadbiran Puan Aziana binti Abdul Aziz, penolong kanan Puan murid Encik Insan bin Ibrahim, penolong kanan kok kurikulum, guru-guru SK Jelai, barisan kepimpinan murid SK Jelai, dan murid-murid anak baik bagi cerdik SK Jelai. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan rasa syukur kerana kita berpeluang untuk berkumpul pada pagi ini bagi meraihkan lantikan barisan kepimpinan muda kita. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada pihak sekolah atas kesudian menjemput saya bagi meresmikan majlis pada hari ini. Murid-murid sekalian, di sini saya ingin mengambil kesempatan bagi mengucapkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada semua murid yang dipilih dan telah dilantik pada hari ini. Saya yakin murid-murid yang dilantik pada hari ini telah melalui proses pemilihan yang rapi dan teliti, dan mereka yang terpilih memiliki ciri-ciri kepimpinan untuk membimbing rekan-rekan sebaya yang lain seterusnya menjadi model yang terbaik. Mereka yang dipilih ini juga seharusnya adalah individu yang berdedikasi dan dapat membantu guru-guru melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan cemerlang. Para pemimpin cilik yang dilantik ini juga seharusnya adalah individu yang cemerlang dari segenap aspek, sama ada dari segi sosial,
akademik maupun kurikulum agar dapat menjadi teladan dan pemangkin semangat kepada murid-murid dalam usaha lain, melahirkan pelajar yang berkualiti yang akan menjadi pemimpin-pemimpin negara pada masa depan. Majelis ini diadakan bagi menunjukkan penghargaan dan satu medan bagi para guru mengekspresi kepercayaan kepada murid-murid untuk membalas tanggung jawab dalam mendidik rekan-rekan mereka lainnya. Pemimpin murid dipilih bagi membantu guru dan pentadbir mewujudkan persekitaran sekolah yang harmoni dan selamat untuk dihadiri oleh semua murid bagi tujuan mendapatkan pendidikan baik dan selesa. Persekitaran yang selamat, selesa, kemas dan bersih memacu dalam melahirkan murid-murid yang berkualiti yang seterusnya menjadi warga negara yang dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Saya amat berharap barisan penguasa itu pemimpin cilik yang telah dilantik pada hari ini dapat menjalankan tugas dengan tulus, amanah dan berdedikasi. Bagi murid-murid lain pula, saya ingin berpesan agar senantiasa memberi kerjasama kepada semua murid pemimpin yang telah dilantik. Semua murid juga harus mematuhi peraturan sekolah yang dengan baik, jauhi sikap-sikap negatif yang akan membahayakan keselamatan dan memberi kesan buruk kepada masa depan Anda seperti membuli, ponteng, merokok dan sebagainya. Buat semua, jalankan tanggung jawab masing-masing dengan berdedikasi agar kita menjadi insan yang cemerlang, gemilang dan berbilang. Saya tidak berniat untuk berucap panjang. Harapan saya agar segala pesanan terpahat di hati anak didik-didik sekalian. Saya dengan ini meresmikan Majelis Watika Lantikan Penguasa SKJ sesi 2025. Sekian, terima kasih. Majelis terima kasih kepada Ibu Pengajar yang telah melihat ayat 30 ke atas ucapan beliau sebentar tadi. Sekarang murid-murid bersedia untuk menyaksikan gimmick pelancaran Watika Pelantikan Pengawas sesi 2025. Gimmick yang akan anda saksikan sebentar lagi adalah di bawah pimpinan Puan Nurhayati binti Yusof.
Kami barisan pengawas sekolah kebangsaan Jelai berikrar akan berkomitmen terhadap amanah dan tanggungjawab yang diberikan untuk melawan musuh-musuh di sini. Salah laku seperti datang lewat, membuli, mencuri dan melanggar peraturan sekolah yang lain. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Tanya buat para murid yang mempersembahkan gimmick yang begitu menarik sebentar lagi. Kalau tendang pun tak mau buat kan. Ini kena tekin lagi kebal. Hadirin sekalian, kini tibalah kita pada waktu yang dinanti-nantikan, iaitu majlis penyampaian watikah pelatihan kepada pengawas sekolah, pengawas pusat sumber sekolah, pengawas cyberkit, pengawas SPBT, pengawas susu sekolah, unit amal surau, ketua kelas dan penolong ketua kelas. Bagi menyempurnakan acara, majlis dengan segala hormatnya menjemput Constable Edwin Max Ivan E. Kampurut, diiringi Puan Siti Akhirah Binti Mak Ali, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Jelai, bagi menyampaikan watikah latihan pengawas sesi 2025. Dipersilakan. Bagi penyerahan watikah pelatihan pengawas buat pengawas sekolah, dijemput juga Puan Ruhil Hayati untuk bersama-sama berada di atas pentas. Penerima watikah latihan pengawas sekolah, ketua pengawas dijemput Muhammad Saiful Malfatullah bin Suhud. Penolong ketua pengawas Izara Humaira binti Ahmadi Hasnan. Ida Nur Syazara binti Muhammad Anwar. Muhammad Akram Firas bin Muhammad Faizal. Ada
sampai dah. Amir Haris bin Muhammad Nur, Muslim bin Muhammad Suhaini, Mahira Syawra Sofia binti Yusuf, Nur Najah Zafira binti Zulkhairi, Masuk cepat lah. Nurul Aisyah binti Muhammad Tarmizi, Adina Fauza binti Muhammad Firdaus, Nur Hazmisa Anisha binti Muhammad Hafiz, Dua je kita. Nur Kisha binti Muhammad Muzammil, Ahmad Wafi bin Ahmad Hisham, Azizi bin Hasan, Megat Muhammad Al-Amin bin Megat Muhammad, Nur Aulia Ramadhani binti Zul Akmal, Nur Izara Maisara binti Muhammad Razi, Nurul Hawani binti Suhaimi, Syahirah binti Muhammad Yusri, Adib Ashraf bin Hussein, Lutfi Hadi bin Muhammad Tarmizi, Muhammad Ryan Rizkin bin Muhammad Azam, Imara Azakira binti Ahmadi Hasnan, Nur Diana Kalisha binti Saiful Effendi, Nur Elsha Sofia binti Khairul Anwar, terima kasih diucapkan kepada Puan Humaira Hayati. Majlis menjemput Puan Azira binti Kamarudin. Seterusnya, penyampaian sijil watika bagi pengawas pusat sumber sekolah. Dijemput Nur Ain Iriani binti Suhaili sebagai penolong ketua pengawas PSS. Nur Syafina Akila binti Mazlan, Nur Farhana Destina binti Rozaini, Akif Darwish Rashdan bin Rozaini,
Nur Alisa Kristina binti Zulkifli. Muhammad Adam Mukris bin Bakri. Nur Aina Safia binti Muhammad Sofian. Nur Dia Adriana binti Adimas Rizal. Siti Suhana binti Salim. Nur Alia Syamimi binti Ahmad Farid. Muhammad Faris Ikhwan binti Samri. Muhammad Ashraf Hairi bin Hasrul. Muhammad Daniel bin Syaharuddin. Aish Adriana binti Abdul Aziz. Nur Auni binti Zulkifli. Nurul Aina Ishirah binti Abu Bakar. Nurul Dia Izzati binti Mazlan. Nur Izzara Ishirah binti Muhammad Hafizi. Muhammad Amirul Haikal bin Muhammad Faiza. Munira binti Muhammad Sohaini. Nur Dania Mesara binti Saiful Effendi. Nur Dia Falisha binti Muhammad Rizwan. Dan Nur Alia Suha binti Muhammad Syahrul Nizam. Terima kasih diucapkan kepada Puan Azira. Seterusnya dijemput Puan Siti Haja sebagai guru pengawas cyberkit ke pentas. Bagi Ketua Pengawas Cyberkit dijemput Nur Ain Aisyah binti Roslai. Penolong Ketua Pengawas Cyberkit Nur Farisa Amirah binti Zainal. Nur Dia Arisha binti Muhammad Rizwan. Muhammad Ali Arsyad bin Mazlai. Muhammad Amsyar bin Aminuddin. Muhammad Afdal Muhammad Afifuddin bin Abdul Rauf. Nur Adriana Shakira binti Muhammad Syukri.
Nur Alisa Barina binti Muhammad Firdaus. Altaf Taqif bin Suhaimi. Anik Irfan bin Rosli. Muhammad Afif Nakib bin Muhammad Raziman. Muhammad Ryan Rizki bin Muhammad Syukri. Muhammad Akhir Rizal bin Zabri. Marisa Rauda binti Muhammad Rusdi. Nur Fadlin Anis binti Zainal. Nur Salsabila binti Abdul Rahim. Nur Syafana Jiha binti Mazwar. Nurul Umairah binti Rosmadi. Terima kasih diucapkan kepada Puan Siti Hajar binti Muhammad Kasim. Dijemput Puan Nur Susara binti Abdullah Pasik bagi mengiringi untuk majlis latihan pengawas SPBT. Dijemput Puteri Afrina Badirsha binti Muhammad Zamrizal sebagai Ketua Pengawas SPBT. Muhammad Adam Haris bin Hasrul, penolong Ketua Pengawas SPBT. Nurul Kasih Khairisha binti Samsul Azli. Nur Istina Adelina binti Muhammad Kamarul Zaman. Muhammad Haris bin Hasnan. Aiman Fahmi bin Sabri. Nurul Umi Soleha binti Azman. Muhammad Amirullah Amin bin Masyukri. Muhammad Syafi Sazwan bin Yasdi. Terima kasih diucapkan kepada Puan Susara. Dijemput Cik Nurliana Zamira, guru pengawas susu sekolah, untuk berada di atas. Dijemput Muhammad Haris Hasnan sebagai Ketua Pengawas Susu Sekolah. Puteri Afrina Badirsha binti Muhammad Zamrizal, penolong pengawas susu sekolah. Nur Ain Aisyah binti Roslan. Muka dia nampak? Aku nampak. Siti Suhana binti Saleh.
Nur Kasih Khairisha binti Samsul Azli. Dan Muhammad Ismail Faiz bin Saiful Effendi. Terima kasih diucapkan kepada Cik Doriana Zamira. Seterusnya dijemput Tuan Salma binti Muhammad Noh sebagai guru unit amal Surau Al-Kausar Kepentas. Kali Dijemput pengawas unit amal Surau Al-Kausar Muhammad Amirullah Amin bin Mat Syukri, Aiman Fahmi bin Sabri, Muhammad Mustaqim bin Arif, Angkat tak lepas ni. Boleh nak angkat tak lepas. Kalau tak lepas ni. Muhammad Fauzan bin Muhammad Yusri, Angkat tak lepas. Ini kita kesikan dia. Muhammad Izul Muntafid bin Muhammad Razi, Nur Ainul Martia binti Syahrul Azlan, Nur Damia binti Samarudin, Nur Husna Umairah binti Muhammad Roslan, Nurul Shazlin Syakira binti Muhammad Jeffrey, dan Ainura Sofia binti Muhammad Samsul Razwan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Salma. Seterusnya dijemput Ketua Kelas Tahun 1 Ikhlas Muhammad Ahmad Darwish bin Abdul bin Badrul Azmi. Penolong Ketua Kelas Nur Al-Iman Aisyah binti Muhammad Amin. Tahun 2 Ikhlas Latif Hamzi bin Muhammad Tarmizi. Penolong Siti Nur Aisyah Khalida binti Muhammad Kamarul Zaman.
tahun 3 ikhlas Muhammad Adam bin Muhammad Hafiz. Penolong ketua kelas tahun 3 ikhlas Marsha Rajiha binti Muhammad Rosdi. Ketua kelas tahun 3 jujur Muhammad Aris Badri bin Muhammad Firdaus. Penolong Nur Adra Aisyah binti Muhammad Faizal. Ketua kelas tahun 4 ikhlas Darwish Iman bin Rozi. Penolong Nur Umaira Al-Zahra binti Razwan. Ketua tahun 5 ikhlas Muhammad Adam Wafi bin Syarul Al-Hafiz. Penolong Aisyah Raudah Humaira binti Muhammad Syahril. Tahun 6 ikhlas Nur Kasih Harisha binti Syamsul Azli. Penolong Nur Kisina Adrina binti Muhammad Kamarul Zaman. Dijemput ketua kelas tahun 6 jujur Muhammad Syakir Syazwan bin Jasni. Dan penolong tahun 6 jujur Nurul Umi Solehah binti Azman. Terima kasih diucapkan kepada Konstebel Elwi Mak Aiwan Ika Purut di atas penyampaian watika sebentar tadi. Hadirin sekalian, dengan penyerahan watika pelantikan tersebut, maka dengan ini rasmilah sudah pelantikan jawatan pengawas sekolah, pengawas pusat sumber sekolah, pengawas SPBT, pengawas surau, pengawas susu, penolong dan ketua kelas bagi Sekolah Besar Jelai tahun 2025. Untuk itu, majlis diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan Muhammad Said Furqan Fatullah bin Suhud untuk mengetuai bacaan ikrar kepimpinan sekolah. Majlis mempersilakan. Beri juga tanya ke sisi. Secara langsung. Ikrar. Bahawasanya saya barisan kepimpinan murid Sekolah Kebangsaan Jelai bagi sesi 2025. Dengan ini berikrar akan mematuhi undang-undang dan peraturan sekolah. Kami akan menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan kepada kami dengan dedikasi, disiplin serta penuh tanggungjawab. Kami akan sentiasa menjaga nama baik lembaga pengawas sekolah serta menunjukkan teladan yang baik di sepanjang perkhidmatan kami. Terima kasih.